Hari tu, aku cuma ada RM10, dompet kosong. Dalam bank pun tinggal shilling. Tapi, sakit perut ni makin teruk. Asid naik sampai dada, tekak pedih macam terbakar. Setiap kali telan air, rasa nak muntah. Tiba-tiba anak aku baru umur 6 tahun. Dia tanya, "Ibu, hari ni kita makan apa?" Aku letak ubat tu balik atas rak. Aku bayar roti. Masa jalan balik, aku tahan air mata. Aku rasa, aku ni betul-betul gagal. Aku ibu, tapi aku tak mampu sihat, tak mampu kuat. Aku tak mampu mewahkan anak aku. Malam tu, aku tahan sakit. Aku doa, "Ya Allah, aku sakit, tapi aku tak nak jadi beban. Aku tak nak anak aku tengok aku menangis lagi sebab perut ni. Bantu aku, Ya Allah." Malam tu, aku tidur berteman air mata. Keesokannya, jiran aku bagi aku satu pouch kecil warna oranye. Dia kata, "Makcik, cuba jus golek ni. Ramai orang gastrik sembuh. Saya pun dah tak kena asid naik dah." Hari demi hari, aku makin lega. Tak pedih macam dulu, tak bangun tengah malam sebab asid naik. Anak aku tengok aku senyum balik dan dia peluk aku. "Mak dah sihat ya?" Kadang kita sanggup derita, asalkan anak tak lapar. Tapi sekarang, aku ikhtiar supaya aku sihat. Sebab kalau aku tumbang, siapa nak jaga dia? Jus golik untuk yang selalu pendam sakit, tapi tak pernah abaikan orang tersayang. Tekan beg kuning sebelum sakit ni jadi mimpi ngeri.